Assalamualaikum. Nama saya Aina. Hari ni kita main kat taman tau. Wah. Kawan-kawan tahu tak? Hari ni Aina nak ajar huruf special sikit. Cuba teka huruf apa? Mula-mula ada kawan di badan dia pusing-pusing. Bulat besar. Ni huruf H. Bunyi dia macam kita penat berlari. Huruf H. 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 Macam tu. Seterusnya, tengok ni. Kaki dia bersilang macam ni. Cantik kan? Nama dia Lam Alif. Cuba sebut kuat-kuat. Lam Alif. Panjang sikit. Lam Alif. Pandai. Huruf ni, bentuk dia macam kepala burung sikit. Kecil je. Ni huruf Hamzah. Sekarang sebut nama kawan kecil kita ni. Hamzah. Kuat lagi. Hamzah. Bagus. Bye-bye Hamzah. Sekarang Aina nak sebut huruf lain pula. Huruf ni suka berenang. Bentuk dia macam badan itik dalam air lah. Kuik-kuik. Sebut huruf Ya. Ingat tau, huruf Ya ada 2 titik kat bawah. 1, 2. Hari ni kita dah kenal Ha, Lam Alif, Hamzah dengan Ya. Hebatlah kawan-kawan semua. Nanti kita belajar lagi ya. Ingat pesan Aina, rajin-rajin mengaji. Bye-bye. Assalamualaikum.